Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni aku dekat MITEC KL sempena CLIMS Kuala Lumpur International Mobility Show 12 hingga 21 Jun 2026. So kita tengok apa yang ada kat dalam, guys. Ini adalah Corolla Concept Car. Okay, dia punya interaktif monitor kat sini. So kau boleh tengok dia punya apa yang ada kat sini secara interaktif. So boleh tengok. Okay, memang menarik. Kalau kau nak tahu pasal apa-apa tentang kereta ni, kau boleh just klik je. Okay, nampak. Okay, dia boleh tengok apa yang kau nak tengok dalam ni. Tengok ni ke. Okay, boleh besarkan, boleh kecilkan. Okay, macam handphone lah. Okay. Okay, untuk first kali kau masuk-masuk, kau akan jumpa Toyota punya segmen lah. Toyota ada bagi beberapa segmen. Macam kat belah sana tu adalah Corolla punya segmen. Dia ada Toyota EV dan yang lain lah. Yang konsep-konsep car semua dia ada kat sini. So kau boleh register kat sini dan kau akan dapat blind box punya bag. Tak tahu bag mana yang aku dapat ni. So kau register je dekat kaunter ni. So register, kau akan dapat bag free daripada Amoy ni. Bukan kereta kan? Bukan kereta. Sunah ke? Sunah. MG Cyberster. Nice, guys. Dia motor yang dipamerkan lah, Morris Garage Cyberster. Okay, kalau MG ni, kalau kat Thailand kau memang nampak banyak lah motor ni. Kat Malaysia mungkin jarang-jarang jumpa, tapi kat Thailand bersepah, guys, brand MG ni. Okay, ni pula hybrid SUV daripada MG ni, antara family segment yang aku rasa cun juga ni daripada MG ni. Pula model MG IM6, ini adalah electric vehicle EV. Berapa banyak nak kau? Ini daripada Proton, guys. Ini adalah satu enjin yang baru dipamerkan ataupun baru dirasmikan tadi. Nama dia Future Motion HEV. So dia tak tahu apa teknologi dia. Ya. Ada charging facility. Some customer yang dia tak nak, or there's his or her usage. Apa yang menarik? Yang menarik sekarang ni kita ada Malaysia Kings of SUV. X50 ini yang itu hari bertembung dengan lori tu. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 orang meninggal kan? Ni SUV daripada Proton. Oi, Datuk oi, kalau orang hebat-hebat ni orang. Lama tak jumpa Waman. Sekarang lah. Okey. Dan apa lagi motor ni? Ni apa? Bagi ni yang tadi. Tinggi Muhammad ni apa ni? Including the prime premium. Terima kasih. Okey, tadi tu IMAZ 7 baru dilancarkan. Harga 118,000 hingga 96,000. Bermula pada 96,000 hingga 118,000. Tu dia harga dia. IMAZ 7. Katanya bateri dia lebih besar, jarak lebih jauh dan lebih power lah kononnya. So dia ada IMAZ Premium Plus, dia ada IMAZ 7 Premium dan ada IMAZ 7 Prime. So dia ada 3 model lah. So sekarang kita ada Honda Prelude. Ada punya product introduction dekat dalam tu. Kita biar dulu bincang-bincang kereta cover. Jadi kita akan tengok apa yang ada kat kita tengok model terbaru dia macam mana rupa dia, guys. Ni antara yang akan dilancarkan sebentar lagi. Diikut turn lah, turn by turn. Ni adalah Brabus, sana Smart, ni Zik. Kita ada Hyundai pun sekejap lagi dia akan launching kereta terbaru dia.
Okay, dia standby sekarang dekat Honda. Sekejap lagi baru dia akan datang ke sini lah. Banyak launch ni. Zikr. Macam mana bunyi dia? Okay, Zikr ni pun dia tengah dalam selimut lagi. Dia akan launching sebentar lagi. Padu mat 7X daripada, macam mana sebut dia? Zikr. Zikr ke Zik ke? Excuse me, how to spell this product? Zikr. Zikr, betul. Zikr. Okay, thank you. Okay, Zikr 7X. Okay, this is Dongfeng. Sekarang kita dengar benda-benda ni macam brand-brand ni pelik, tapi sebenarnya kat luar negara dia dah lama ada guys. Dia baru nak masuk ke pasaran Malaysia je. So dekat Europe, dekat China, semua dah ada dah Dongfeng ni. Layan sekali kamera datang. Mampu tadi. Okay, ni Mazda. Dia pamerkan model-model yang dah sedia ada dan model-model baru dia lah. Dia ada CX-5, dia ada CX-60. Dia ada juga MX-5. So kita tengok apa yang ada dekat bawah. Jadi kita nak pergi tengok Suzuki punya booth pula. Kita sebentar lalu tadi dekat Dewan utama tadi untuk kereta, dan dengarnya Suzuki ada dekat bawah. Jom kita tengok. Oh guys, ni abang-abang kita tengah setup. So kalau datang bermula esok sampai 21, kau boleh jumpa lah abang-abang Hot Wheel. Tengok ni abang-abang tengah packing, tengah setup. So kalau korang ada anak-anak atau bapak-bapak yang main Hot Wheel, boleh datang. Ni dah yang korang cari ni. Ada. Ni aku dah ada 3 dah. Ni aku dah ada 3. Kita simpan. Ni sekarang berapa bang harga bang? 40. Tak naik. Kita tunggu sampai 500 baru kita jual. Kau boleh carilah. Kau punya model-model yang rare ke, semua ada kat sini. Harga bermula berapa sampai berapa bang? Paling murah kat sini ada 25 ada. Paling mahal? Paling mahal kat sini 200.5 ke 300.5. Yang mana bang? Yang mana 300.5 tu? 300 tak mau keluar lagi. Tak mau keluar lagi. Dia peram dulu. Okay, kau kena datang bermula 12 sampai 21. So ni pun ada juga. Okay, jom kita cari booth Suzuki. Ini dekat bawah. Tingkat bawah dia ada beberapa brand besar juga. Okay, macam ni kita ada Kuching, kita ada Maxus, kita ada Pro 2 dekat sini, kita ada GWM kat sana. Sangat-sangat comel geng. Kereta dah ada bulu-bulu kan. Tapi aku rasa ni konsep car lah, dia make up lah. Ini adalah brand daripada China, iaitu Wuling. Wuling. So dia ada kucing punya konsep lah. So dia ada juga style lain dia. Ni Bingo EV. Wah, kereta tadi Syak ada Eco man. Ada Eco dia sini. Okay, ini dia punya untuk perdagangan. Dia ada juga, dia panggil Forta EV. Walaupun dia untuk business ataupun transportation, tapi dia masih guna EV juga guys. Ini nama dia Forta EV daripada Wuling. Aku dah jumpa dah booth Suzuki. Sambil jalan tu aku bawa korang tunjuk apa yang ada lah dekat hall bawah ni. Nak beg besar? Pro 2. Okay, ni ada P-Circle. Apa benda ni? Pro 2 lah. Pro 2 punya booth ni, antara Pro 2 punya booth. So dah ada GWM. Okay, yang sini semua Pro 2 geng. Besar juga. Sampai sini. Arus Space. Kalau kau tahu apa benda Arus Space ni, kau cuba komen kat bawah.
Oh, okey. Aerospace ni dia buat untuk macam perdagangan lah. Kalau korang bisnes kecil-kecilan, korang boleh ubah korang punya arus untuk jadikan macam ni. Untuk korang guna pakai untuk bisnes kecil-kecilan. Kalau buat kedai kopi boleh, kau nak hantar parcel boleh, semua boleh. Ini nama arus space. Aku rasa dia just tambah aksesori ni lah dengan dekat atas tu untuk jadikan kau arus biasa kepada arus space. Pro 2 bukan ada kereta je dia ada jam je. Ni je smartwatch apa? Betul, smartwatch. Function dia kalau berkaitan dengan kereta tu apa yang dia ada? Dia boleh kontrol kereta. Maknanya start apa yang dia boleh kontrol tu? Dia boleh kontrol aircon. Aircon, wah. Dia boleh kontrol on off kereta. On off kereta. Tu dia boleh tukar tingkap. Oh, maknanya kalau kita dalam rumah, kita tengah nak mandi tu kita boleh start dulu lah enjin. Betul. So kalau tengah hari tu kita boleh on dulu dia punya aircon. Betul. Oh, mantap Dan kita lah. boleh monitor kereta kita. Tapi kereta apa bang? Ni. Jenis ni je. Ni sofa yang kita boleh kontrol ini saja. Oh, ni model apa? Ini feature akan support. Okey, untuk yang sementara ni, apa dah panggil jam ni bang? Pigo. Okey, jam smartwatch Pigo ni dia boleh kontrol untuk model ni je sekarang. Pro 2 G Edition. Okey, tak lama lagi dia akan pergi ke semua kereta lah. Macam abang cakap, kau boleh kontrol kau punya on off kereta, nak start ataupun nak matikan kereta. Kau boleh kontrol kau boleh hidupkan aircon daripada melalui jam je daripada dalam rumah. Kau boleh on aircon korang ataupun nak turun ataupun naikkan tingkap dari jauh sahaja. Jadi dia sama kan dengan smartwatch yang kita pakai sekarang ni, macam aku pakai kan. Coros ni dia ada juga semua function running tu, tapi dia ada tambah yang ni lah. Ni untuk khas untuk kereta, tapi buat masa ni adalah dia punya trial je mungkin Pigo ni untuk kettle model ni lah. Akan datang mungkin Azia pun ada, Myvi pun ada, insya-Allah. Kereta ni dah ada jual ke? Belum kan? Belum. Ke ni konsep car? Carbon fiber. Carbon fiber. Just carbon fiber. Carbon fiber. Okay, tak register media boleh? Sampai mana ya? Ride and roll. Menang kereta. Menang kereta, Mat. Menang kereta. G-Tour. Ni dia jalan besar lah. Kalau aku pergi China tadi memang banyak nampak G-Tour ni atas jalan. G-Tour juga akan, itu hari dia lancarkan T2 tu awal tahun itu. So ni aku tak tahu apa benda, dia akan lancarkan juga ni. Kalau dia dah remote ni maknanya dia akan lancarkan sesuatu. POC Pro 2 Original Collection. So dah ada barang merchandise daripada Pro 2. So dah ada cap. Apa bang merchandise yang ada lagi bang Pro 2? Oh kat belakang ni. Okey. Salah kedai. Okey ni dia. Merchandise daripada Pro 2. So kita ada Pro 2 POC. Oh nice juga. V-neck. The collaboration antara Pro 2 dengan Kyrex, local brand. Oh, ada Gundam. Oh, okey. Okey guys, jom kita tengok Suzuki. Satu-satunya bus motosikal yang berada dekat Klims 2026 ni adalah Suzuki. Jom kita tengok apa yang ada dekat booth Suzuki. Suzuki tak ada buat pelancaran apa-apa, dia just tunjuk produk-produk diorang yang dah ada lah. Okay, macam ni adalah motor Suzuki Track diorang. Okay, V-Strom 250. Dia ada Kencana Sport. Ni daripada Afas. Afas adalah satu brand di bawah AMI juga, sama macam Suzuki. So kat sini dia pamerkan dua jentera diorang, Afas Kencana Sport.
Ni harga dia 5,000 lebih je guys. Okay, ni aksesori lah yang berkolaborasi dengan Suzuki. Ni ada shut. Okay, so ni ada merchandise daripada Suzuki juga dekat sini. Oh, ni ada baju, ada retro juga. Abang-abang Suzuki boleh singgah di booth Suzuki ni. Banyak dia punya merchandise juga. Cap Suzuki. Okay, nice juga. So, dia ada juga merchandise lain. Ini the Monster of Hayabusa, juga dipamerkan dekat Klim 2026. Ini dari model yang baru dilancarkan di RZ 4SM. Ini adalah motard punya setup dengan tayar road. Okay, ini dia punya spesifikasi lah. Ini V-Strom 800 sama V-Strom 800. Ini 1050 guys. V-Strom 1050. Ini adalah V-Strom 800. Dan yang terakhir dekat bus bawah ni aku jumpa Xpeng. Ini adalah P7, antara yang ikonik juga untuk Xpeng. Dan Xpeng kereta dia memang futuristik dan memang nampak gempak gila, walaupun dia brand daripada China. Tapi Xpeng ni sebenarnya kat luar negara dia pun begitu popular juga. Dekat Malaysia mungkin kita baru-baru dengar lah dengan model Xpeng ni. Okey, ini adalah bus daripada Petronas Malaysia, Sepang International Circuit. Dia bawakan beberapa jenis motosikal yang dibawa masuk ke Sepang dan dibawa masuk juga ke Klim ni untuk tontonan korang lah. Ini adalah bus daripada Petronas Grand Prix of Malaysia MotoGP. So dia ada lah macam-macam pameran ni kat belakang ni. Dia ada simulation track untuk budak-budak kalau tak silap. Oh, ni bukan untuk ni, untuk kereta control guys, untuk kereta control. Ni ni untuk kereta control guys. Untuk RC. Aduh, dalam tengah bawah tu. RC 4-wheel drive. Yang untuk kereta biasa, RC juga kat belakang tu. Ini Lita RC untuk drift. RC drift lah. Dia ada juga jual-jual kat situ. Dan juga ni dia punya track untuk demo lah. Oh, drift man. Oh, terkeluar track. Ni kereta dia. Laju man. Wah, lompat. Lompat man. Boom. Jangan salah bukan. Wallah. Bengkok ekor dia man. Allah. Bengkok man ekor dia. Aduh, mantap man. Okey, aku rasa itu saja yang aku nak tunjuk kat korang sepintas lalu apa yang ada dekat Klim 2026 ni. Maksud siapa yang nak datang, kau boleh datang bermula pada 12 hari bulan hingga 21 Jun. Ada pelbagai aktiviti juga, ada juga goodies-goodies sebenarnya yang boleh korang kumpul sepanjang korang berada dekat sini. Okey, so berjumpa lagi. Assalamualaikum.